Ada segolongan yang rasa macam awkward nak cakap I love you, nak puji anak ataupun nak sebut yang I miss you. Jiwa anak-anak ni, mereka perlu rasa disayangi dan rasa mereka dilihat. Dan kalau kita tahu tentang bahasa kasih sayang, kan ada 5 jenis. Ada kata-kata, sentuhan fizikal, beri hadiah, act of service, beri perkhidmatan, dan juga masa berkualiti. So bila dengan anak ni, sebaiknya kita nak bagi semua sekali, terutama bagi anak-anak yang kecil. Kita tak nak anak-anak ni membesar, dia mencari rasa kasih sayang di tempat luar. So ibu dan ayah, peranan kita adalah untuk menyediakan suasana dan rumah yang membuatkan anak-anak rasa selamat dan juga disayangi. Parenting tu mudah. Jom follow Mama Tia.